Korang pernah tak tengok video budak-budak lari kat YouTube? Seronok kan? Ada seorang adik hebat bernama Zishan, kanak-kanak cerebral palsy, yang cakap pada ibu ayahnya, adik pun nak lari macam tu, tapi pakai walker. Comel sangat kan? Walaupun Zishan ni perlukan walker, semangat dia sangat besar. Dalam satu acara Kids Dash di Palembang, bila whistle ditiup, Zishan terus jalan laju dengan walker beroda. Senyuman dia boleh cairkan hati kita. Orang sekeliling siap tepuk dan sorak bagi semangat. Ibu ayahnya pun ikut dekat tepi, bangga tak terkata. Paling best, penganjur larian kata semua kanak-kanak boleh sertai. Tiada batasan. Bagus kan? Sebab setiap anak berhak rasa seronok dan dapat peluang cuba benda baru. Kisah Zishan ni ajar kita satu benda tau. Kekuatan bukan pada kaki yang laju, tapi pada hati yang tak pernah putus asa.